Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya masih hari yang sama juga, iaitu hari Sabtu 1 hari bulan November 2025 Masihi bersama dengan 10 Jamadil Awal 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 5.12 minit petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Okey. Hari ni saya jadi undisputed champion 3 hari kemudian selepas jadi world heavyweight champion. Lepas tu saya I become the WWE champion pula. So right now I hold both WWE for Raw WWE Championship, WWE Championship, and the World Heavyweight Champion for SmackDown. I hold both world in my hand. So, okay, saja intro saja tu. Lepas tu, seperti biasa video jumpa lagi seperti biasa video daily report lah. Okay, malam ni plastik yang ni buat ni. Plastik. Ini plastik yang ni. Dia sembung dengan warna emas ke apa semua ni. Tapi mudah lokoh ni. Gun ni muka gun ni. Ni pada lokoh, nampak lokoh dah. Seperti biasa video daily report ni malam tadi. Selepas pada buat video daily report malam tadi, saya tadi apa tadi tak? Tadi mari tak? Saya terus pergi semaya. Main maghrib mana? Main maghrib sini. Lepas pada semaya maghrib sini, saya terus pergi ke apa? Ke masjid. Masjid untuk sembahyang Isyak berjemaah pula. Pasal sembahyang Isyak, saya pergi ke Dafikri terus pergi ke Fikri lepas tu sembahyang maghrib sini, sembahyang Isyak di Surah, mungkin masjid Surah. Yalah, mari Surah madrasah tu, Surah pada bawah. Lepas sudah sembahyang maghrib tu, lepas sembahyang Isyak tu, saya dengan Fikri terus pergi ke ni lah, ke Jetih untuk teman dia beli minyak. Lepas tu saya ambil kesempatan lah pergi ke Dabukat seperti biasa tu lah. Lepas tu saya beli bukat tu. Lepas tu saya terus sampai kepada ni lah, geng kanak-kanak besi ni, besi bulan November. Jadi 3 mari besi November. 1 November, 2 November, 3 November beres. Selesai dah. 1 November sampai 1 November mana tadi. Kok dah pukul 9 gitulah. Lepas 9 tu. Petang kemarin pertandingan bidah kemarin 2 November. Lepas tu sebelum masuk maghrib tu dah ada pukul 6.30 tu saya pergi ke ni, diserah pada ni, pada hak budak tu, hak baju kurung ni kan. Waktu hak 3 November tu. Jadi 1, 2, 3 selesai dah. 1 November, 2 November, 3 November selesai dah. Ini 1 November. Okay, selesai dah tu. Lepas tu waktu off record lah. Lepas tu pasal dia tidak ada nama lengkap ya. Off record lah. Lagi pun kira-kira mau lebih dah je. Kira-kira 14 kali. Tidak 14. Mungkin dalam 16 kot gitu lah. 16, 17. Bulan kuih. Okey, seperti lepas tu, okey, lepas tu selepas selesai benda tu, lepas selesai kerjaan tu, saya dia seperti biasa lepak ke Dafikri seperti biasa sampai ke malam. Sampai ke pukul berapa malam? 11.40 saya 11.40 apa. Kalau kat aku 12.50 tu saya balik ke rumah. Terus balik ke rumah, tidur tu lewat juga. Tidur tu dalam pukul 1.40. Duduk senguk-senguk 1.50 tu negara tidur. Ngatuk saja lah tidur 1.50. Bangun
hari ni bangun lewat sikit lah. 6.50 macam biasa lah. Bangunlah kelewat marin bangun 6.30 kan. Ini 6.50 seperti biasa, bangun terus mandi-mandi, semaya subuh, makan sarapan. Lepas tu keluar kejap tu, keluar kedai bakery dah ada pukul 8.30. 8.20. 8 keluar kedai bakery. Lepas tu tak balik sampai sekarang ni. Balik bakery masih kat sini. Tak balik ke rumah lagi, bukan balik bukan balik kedai bakery. Tak balik ke rumah lagi ni. Sambil tunggu barang siapa lah. Ngantuk aja balik tidur sini. Bangun tu sudah ada orang tengah belah tu sudah ada. Sambung tidur balik. Tepat pukul 2 petang pula baru bangun, mandi semaya Zuhur. Lepas tu tunggu barang. Pukul 2 dah tu. Pukul 4-6 minit tu barulah barang ni siapa ni. Championship ni siapa. Dia ada champion ni siapa. Ada pukul 2 dia. Pukul 2:06 minit. Lepas tu buka gambar review dah lah. Kan lepas tu buat video review dah lah. Bahasa tadi. Masa asal awal lagi 4 suku. Buat review tadi 4.30 dah. Buat review barang ni siapa pada pukul tu 4-6 minit tu. Review pada 4.30. Asal 4 suku masuk 4.15. Lepas tu sudah semaya. Lepas sudah buat video tu ni. Sebab buat video review ni, terus semaya asal. Lepas sudah semaya asal ni, terus buat video ni lah. Video daily report ni. Okay. Saya sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.